Budak. Kau tahu tak mak kau tu tak baik? Pakcik ni ustaz kan? Mana boleh cakap macam tu? Dosa. Kau memang perangai macam mak kau, Mak borek, anak rintik. Getah mengajar anak berjalan betul konon. Saya ingat lagi muka pakcik ni. Mama cakap pakcik ni ayah saya. Mak kau tu pun tak layak jadi ibu kepada anak aku. Faham? Haikal pun harap pakcik ni bukan ayah saya. Habis kalau kau tak nak mengaku, kenapa mak kau sibuk sangat nak buat tuntutan? Haikal mana tahu. Haikal tak nak jadi anak orang jahat.